pandai pasang, jangan pasang. Mari ikut. Bila nampak benda ni, ramai yang terpodahi bukan sebab bendera itu kotor, tapi sebab bendera Malaysia dipasang terbalik atas kenderaan yang dikatakan milik seorang tauke pemborong perabot terpakai. Menurut rakaman yang dikongsi akaun Bulat Sini, dia sendiri terpaksa pusing balik kenderaan dia selepas ternampak bendera ni. Katanya bendera itu bukan baru pasang, dah siap elok-elok, tapi bila sampai ke tangan tauke ni, tiba-tiba jadi terbalik pula. Kalau ikut pandangan orang ramai, benda ni bukan silap teknikal, sebab kalau bendera kecil tu dah siap elok, tak logik pula boleh jadi terbalik masa pasang. Jadi ramai netizen mula kecam tindakan ni sebab dianggap kurang ajar dan tidak hormat kepada negara. Ramai kata kalau orang tempatan yang buat, mungkin kita boleh kata dia cuai. Tapi bila ada warga luar yang buat macam ni atas tanah orang, rasa panas hati tu lain macam. Tambah pula bila tauke ni dikaitkan dengan perniagaan besar, kedai pemborong perabot, bukan kedai kecil tepi jalan. Komen di media sosial pun berderet. Ada yang kata kalau tak hormat jangan pasang langsung. Ada juga yang sinir, mungkin dia ingat warna merah tu bawah sebab nampak garam. Tapi bagi rakyat yang sayangkan negara, tak ada lawak dalam hal bendera terbalik ni. Bendera bukan kain hiasan, simbol tu tanda maruah. Bila dipasang terbalik, maksudnya isyarat kecemasan atau protes, dan kalau disengajakan itu memang biadab. Dalam video tu jelas nampak Bulat Sini tunjuk depan kamera bendera kecil tapi besar maknanya. Dan bila benda macam ni viral, baru ramai sedar kenapa isu patriotik ini tak boleh buat main-main. Kalau nak berniaga di Malaysia, hormatlah tanah yang bagi rezeki. Orang kita pun banyak sabar dah ni. Jangan sampai isu terkecil bendera boleh buat ramai rasa terbakar. Tak payah nak berdrama, tak payah nak putar cerita. Kalau betul tersilap, betulkan je. Tapi kalau sengaja, memang patutlah kena kecam satu Malaysia. Ingat, kita tak marah orang luar nak cari makan, tapi kalau dah sampai tahap main dengan simbol negara, itu bukan kesilapan. Itu kurang ajar namanya. Tak pandai pasang, jangan pasang. Ni kita orang pusing balik. Kita orang nampak satu benda yang agak menyakitkan hati. Depan sana. Ada lagi? Ada tu. Tu. Sekejap, dah sini. Abang Zan kan? Abang Zan. Tengok Abang Zan tu. Bendera atas bumbung tu tu. Balik Menyakit hati Ya, plate nombor SW. Pandai pasang, jangan pasang. Tak pandai pasang, jangan pasang. Tak Nina punya orang. Tengok. Dia bukan cakap tak sengaja. Bawah ni dah selotip. Atas ni ada tombol. Kalau dia cakap terbalik, tak sengaja, ni kepala buto. Bendera ni keluar daripada kedai, memang dah betul. Ini diterbalikkan, diselotip, letak atas kereta. Imak punya orang, jenis bangsa sial. Kawasan Pekan Nenas Kedai perabot tadi. Kedai apa? Perabot. Kedai perabot. Okey, kedai perabot. Sial punya orang. Syuk, hobi gembira kongsi tiada takut. Syuk, hobi suka kongsi